Hai, Uncle Andrew sini. Hari ini Uncle Andrew nak jawab soalan daripada Abdullah Abu Bakar 4614. Satu lagi, boleh saya tahu kenapa siling kapur ada kesan retak selepas 10 tahun menduduki rumah? Soalan ini memang ramai orang tanya, terutama untuk rumah lama atau rumah moden yang masih guna siling kapur tradisional. Uncle nak terangkan 5 sebab utama kenapa siling kapur boleh retak dan bila anda perlu risau atau tidak. Tapi sebelum tu, kalau anda suka video tentang tips kabinet, hiasan dalaman dan betul-betul menarik, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng supaya tak terlepas video seterusnya. Pergerakan struktur rumah, normal movement. Setiap rumah memang akan bergerak sikit-sikit. Contoh, tanah mendap, terutama tanah lembut. Konkrit mengembang waktu panas dan mengecut waktu malam. Atau kayu dan rangka bumbung bergerak ikut perubahan suhu dan kelembapan. Tanda-tanda normal, retak halus yang lurus. Tapi kalau retak besar, terbuka lebih daripada 1 hingga 2 mm, itu pun perlu diperiksa. Retak jenis ini biasanya muncul dalam 5 hingga 10 tahun pertama. Soalan untuk anda, pernah tak nampak retak lurus halus macam ini dekat rumah? Tulis komen kat bawah ya. Kelembapan dan kebocoran atap. Siling kapur sangat sensitif pada air. Kalau retak berwarna kuning atau coklat, itu biasanya tanda kebocoran. Punca biasa atap bocor, zinc, genting atau konkrit retak, pipe bocor atau saluran aircon dripping atau kondensasi dari ducting. Tips, periksa punca air dulu sebelum repair. Kalau plaster lembik atau mengelupas, betulkan kebocoran dulu sebelum membaiki siling. Ada sesiapa pernah try repair sendiri sebab siling bocor? Komen pengalaman anda. Kualiti bahan, struktur dan pemasangan awal. Selain bahan plaster, struktur bumbung dan cara pemasangan sangat penting. Siling kapur biasanya digantung pada rangka, kayu atau besi ringan. Kalau struktur asal bumbung tidak cukup kuat, siling boleh bergoyang atau berayun sedikit bila angin kuat. Dan pergerakan ini boleh menyebabkan retak halus atau retak baru muncul lebih awal. Kadang-kadang setahun atau 2 tahun selepas rumah siap. Selain itu, kalau pemasangan awal tidak kemas, contohnya plaster tidak sekata atau tidak cukup melekat pada rangka, retak boleh muncul walaupun bahan okey. Kadang-kadang retak ini kecil, jadi orang susah nak perasan pada mula. Tips, letak halus di kawasan kecil biasanya normal. Tapi kalau nampak retak besar, plaster jatuh, serpihan atau siling bergoyang bila ditekan ringan, itu tanda perlu periksa struktur dan pemasangan. Pastikan repair tak hanya tutup retak, tapi betulkan juga struktur dan sokongan bawah siling kalau perlu. Penuaan bahan. Semua bahan plaster ada umur. Kapur, pasir, cat dan premier semua akan mengeras dan mengecut selepas lebih kurang 10 tahun. Retak halus yang muncul biasanya tidak membahayakan struktur rumah. Cara repair, skin coat nipis dan cat semula. Pastikan permukaan kering sebelum mengecat. Kesan getaran atau aktiviti rumah. Rumah tepi jalan sibuk atau berdekatan tapak pembinaan boleh terjejas oleh getaran yang menyebabkan retak halus. Pergerakan kecil rangka kayu atau besi ringan juga boleh menyebabkan retak normal. Jadi, jangan panik kalau nampak retak halus dekat kawasan tu. Bila perlu risau? Bila tak perlu risau? Tak perlu risau kalau retak halus, lurus, di join plaster, tiada tanda air atau mengelupas. Retak kecil tidak menembusi plaster. Perlu risau kalau retak besar lebih 2 mm. Plaster lembik atau mula jatuh serpihan. Retak pada struktur konkrit, beam. Retak berwarna kuning, coklat, berkemungkinan bocor air. Retak dekat rumah anda jenis mana? Normal atau serius? Tuliskan jawapan di komen ya. Kesimpulan, retak siling kapur selepas 5 hingga 10 tahun adalah normal. Yang penting, kena pasti punca retak. Bezakan antara retak sebab usia, pemasangan salah atau masalah struktur. Buat repair sesuai tanpa panik. Kalau video ini bantu anda, tekan like, share dan subscribe. Jangan lupa komen pengalaman. Uncle Andrew akan baca semua komen. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.